Tu patah. Kenapa? Okey, Assalamualaikum. Hari ni pergi cari puli bawah untuk kereta Viva. Sebab ada sebiji dekat bengkel tu. Dia punya puli lekat. Lepas tu bila kita cokeh buat tubik, dia punya gigi tu patah. Kenapa? Kita nak ambil puli bawah ni gigi crank dia tu hok kita patah. Jadi terpaksa kita mari dekat kedai potong. Oh, tapi hok ni pun masalah juga ni. Hok kita jumpa ni kat kedai potong. Hok kita ketak belakang ni lah. Kita nak buka. Hok ni pun sama juga ni. Aduh dah. Ni benda ni kalau patah semata ni kereta tak hidup ni. Gigi timing crank untuk crank sensor. Wah nak pasal buat mengata gitu dia takut lah. Kata ni Cok ke sini belok memang belok lah. Ni orang dia tengah cabut letak perinci dulu. Jadi hok mana pakai Viva ni bukan pomen saja letak harga upah tu mahal. Sebab timing bawah tu payah nak cabut Okay, sekarang kita ada bengkel dah. Proses pemasangan hit. Jadi kita tengok belakang, kita tengah duk buat hit. Ni kita tukar wasi. Benda ni hari ni boleh pasang. Okey, jadi projek tok boh ni tadi kita buat sekat jalan, lepas tu ada kereta mari, jadi kita buat kerja lain dulu. Jadi kita sambung esok lah. Kita sambung next episode. Tengok keesokan hari ni. Okey, jumpa esok.